Assalamualaikum. Okey, selamat petang. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 3. 3.45. Hai kawan-kawan. Dah makan ke? Dah lunch ke? Okey, hari ni kami ada dekat kat mana kakak? WC. Dah makan dah nasi, lepas tu kita mai order kopi. Cuti sekolah kan. Kesian anak saya tak pergi jalan mana-mana pun. So bawa lah datang tempat sejuk Sat. Lepak tempat sejuk. Cuti sekolah ni tak tahu nak pergi mana, dengan kereta banyak, dengan jalan jam, dengan tempat sesak, duit pun sesak. Tapi itulah, kena enjoykan dirilah, sebab kita yang create kegembiraan itu. Jangan tunggu kegembiraan tu datang, kita yang kena create. Jadi kakak tengoklah sini, at least bawalah dia jalan-jalan Sat, ronda-ronda, walaupun dalam SP ni je kan. Kat luar sana jalan jam. So hari ni kita bawa dia jalan-jalan. Sabtu Ahad ni, Jumaat Sabtu Ahad ni mesti lagi jalan jam kan. Cuti sekolah, lepas tu public holiday, dah nak hujung tahun. Kakak, okey ke? Mami tak bawa pergi Gajah pun. Dekat-dekat ni, kakak nilam. Kakak okey ke? Kakak okey ke? Okey ke? Semuanya okey. Tak ada yang tak okey. Anak bertuah, anak yang baik. Macam inilah sejuk perut mengandung. Okay, happy public holiday pada you all yang akan datang ni. Happy public holiday, happy school holiday. Okay, happy new year. Sama-samalah kita mendoakan kebaikan. Okey, semoga doa-doa yang didoakan buat saya juga pergi balik kepada mereka, empunya badan yang mendoakan kebaikan buat saya dan keluarga. Okey. InsyaAllah semoga semuanya dalam perlindungan Allah. Okey, dilindungi Allah, diberkati dan dirahmati, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat. Okey, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jumpa lagi. Bye.